Dia buat daripada tahun ke tahun atau dia ada tempoh masa yang tetap? Setiap 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. What is the current formula yang ditetapkan oleh kementerian? Terima kasih. Baik, Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pertama, berkenaan dengan pandangan daripada Yang Berhormat Muar, sebenarnya dan sememangnya untuk kita memastikan bahawa kurikulum sejarah kita kekal relevan, kita juga memastikan kurikulum ataupun kandungan itu adalah seimbang dan bebas daripada sebarang pengaruh politik kepartian. Ini sememangnya adalah pendirian daripada KPM yang juga pandangan Yang Berhormat Muar juga adalah selaras dengan pendirian daripada KPM. Itu satu. Nombor dua, berkenaan dengan kurikulum yang sedang diguna pakai oleh pihak KPM, sememangnya sesuatu kurikulum itu akan digunakan untuk suatu tempoh masa dan apabila sampai pada sesuatu tempohnya, maka kita akan memperkenalkan kurikulum bagi persekolahan baharu. Dan pada tahun hadapan, kita akan perkenalkan kurikulum bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan melibatkan tingkatan 1 dan juga tahun 1. Dan pada tahun yang akan datang lagi 2028, ia juga akan merangkumi tingkatan 2 dan juga tahun 2 dan sebegitu. Dan dari situlah kita juga akan menyusun berkenaan dengan kandungan kurikulum. Itu nombor satu. Nombor dua, semakan kurikulum akan diadakan sekiranya ada keperluan. Sekiranya ada keperluan, maka untuk subjek-subjek ataupun mata pelajaran tertentu, maka semakan dari segi kurikulum boleh dilakukan dari masa ke semasa, tetapi pihak KPM selalu memastikan bahawa ia adalah selaras dengan dengan falsafah pendidikan negara dan pada masa yang sama juga haruslah seimbang dari kesemua segmen yang kita pertimbangkan. Terima kasih, Tan Sri Speaker.